وأزكى صلوات الله وتسليماته على معلم الناس خير وهادي بشرية إلى الرشد وقائد الخلق إلى الحق ومخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد المقتدر حبيبنا وشفيعنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المهتدون ورضي الله عمن دعا بدعوته واهتدى بسنته وجاهد في الله حق جهاده إلى يوم الدين. أما بعد, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Ustaz hormati pengurusi masjid kita, timbalan pengurusi ahli jawatan kuasa masjid, para muslimin, muslimat, adik-adik yang dapat hadir bersama kita di petang maghrib ini untuk kita meneruskan kuliah kita dalam fiqh muamalat maliyah al-muyassirah. Kita telah berbincangkan berkaitan dengan syarat-syarat modal ataupun ra'asul al-maliyah di dalam salam. Yakni modal itu artinya harga barang. Dan kita telah membincangkan syarat yang pertama, syarat kedua, syarat ketiga, syarat keempat, syarat kelima. Malam ni insya-Allah kita sampai kepada syarat yang keenam. Syarat yang keenam dia kata menyegerakan proses serah. An yakunu al-muslim fihi mimma yata'ayyan bi ta'yin. Serah terima modal secara nyata dalam majlis akad sebelum kedua pihak yang melakukan akad berpisah. Baik modal itu berbentuk barang tertentu maupun barang yang tidak tertentu. Dia kata di sini di dalam akad salam yang kita pelajari, modal atau ra'sul maliyah itu mesti diserahkan oleh orang yang ingin membeli itu di dalam majlis, artinya sebelum berlakunya perpisahan antara pembeli dengan penjual. Sama ada ra'sul maliyah modal itu berbentuk ain barang ataupun berbentuk dain wang. Jika kedua pihak yang melakukan akad berpisah sebelum penerimaan modal, maka akad salam tersebut menjadi tidak sah dan batal. Dia kata sekiranya modal semada ain barang ataupun duit tidak disarahkan setelah mereka berpisah, maka akad salam itu dikira batal. Akad salam ini sekali lagi Ustaz peringatkan, dia merupakan satu akad jual beli di dalam Islam yang dibenarkan oleh syarak untuk kemaslahatan masyarakat, yang mana modal duit diberikan terlebih dahulu, barang diberikan kemudian. Yang mana ini kebiasaannya banyak berlaku di dalam urusan pembelian barang kita secara online pada hari ini. Lazada, Shopee dan sebagainya. Kerana tidak tercapai tujuan dari akad tersebut, iaitu membantu untuk memberikan modal produksi. Sebab dia kata kalau tidak diserahkan modal ataupun duit itu sebelum pembeli dan penjual berpisah, maka tujuan asal di dalam akad salam itu tidak tercapai. Apa dia tujuannya? Tujuannya yang memberikan modal itu kepada penjual agar penjual itu mungkin dapat mengadakan barang tersebut. Itu tujuan dia. Jika modal tersebut merupakan barang tertentu dan kedua pihak berpisah sebelum terjadi proses penerimaan barang, maka makna akad salam itu menjadi rosak. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aslifu fi kailin ma'nun. Lakukanlah akad salam dalam takaran yang tertentu. Takaran itu dalam sukatan yang tertentu. Jadi dia kata di sini
walaupun yang dikira sebagai modal itu atau ra'sul ma'aniyah di dalam salam itu merupakan barang, maka barang itu juga sepatutnya diserahkan sebelum berpisah antara pembeli dengan penjual. Sebab kalau tidak diserahkan barang tadi yang merupakan ra'sul maliyah yang dikirakan modal, maka akad salam itu akan menjadi rosak. Ini berdasarkan kepada sabda Nabi SAW. Dia katakan, lakukanlah akad salam dalam takaran yang diketahui. Takaran itu dalam sukatan yang diketahui. Mereka berdasarkan kepada dalil ini yang mengatakan bahawa akad salam rosak sekiranya barang tidak diserahkan. Kata al-islaf bererti mengajukan. Akad salam ini dinamai dengan salam kerana terjadi proses penyerahan modal, yakni taslim modal, artinya menyerahkan modal itu. Sehingga jika modal tersebut terlambat diserahkan, maka tidak dapat dikatakan sebagai akad salam, sehingga tidak sah dilakukan. Oleh kerana itu wajib terjadi proses penerimaan salah satu barang guna tercapainya makna salam ini. Itulah yang dia bincangkan di sini, bahawa ketika kita ingin mengadakan akad salam ni, antara satu daripada syaratnya ialah kita menyerahkan modal. Apa itu modal? Kata Ustaz, modal itu sama ada dia berbentuk barang ataupun dia berbentuk duit. Mungkin berbentuk barang di zaman kita ni jarang digunakan, tapi ada berlaku. Di zaman kita, kata Ustaz, jarang digunakan, tapi ada berlaku. Modal, barang itu sebagai modal yang boleh digunakan oleh penjual bagi mengadakan apa yang diminta oleh pembeli. Begitu juga dengan duit. Duit itu pun mesti diserahkan sebelum perpisahan. Kalau kedua-dua ini, barang ataupun duit, tidak diserahkan, maka akad salam tidak berlaku. Sebab akad salam ini dia punya fungsi dia, modal itu mesti diserahkan. Kalau tidak diserahkan, tidak boleh. Itu dia punya syarat di dalam akad salam itu. Jika modal tersebut merupakan barang tidak tertentu ataupun dain, seperti wang dia kata, maka harus diserahkan dalam majlis itu juga. Hal ini agar tidak terjadi bai' dain bid-dain, iaitu jual beli barang dalam tanggungan dengan barang dalam tanggungan yang lainnya. Artinya, kalaulah modal yang berbentuk duit itu tidak diserahkan, artinya duit itu disimpan, dipegang oleh pembeli, dan barang itu dipegang oleh penjual. Jadi akan terjadinya tanggungan di atas tanggungan. Apa maksudnya tanggungan di atas tanggungan ini? Artinya pembeli menanggung modal itu dan penjual menanggung barang itu. Itu yang dinamakan tanggungan di atas tanggungan, sebab kedua-duanya belum diserahkan. Jadi jual beli yang semacam begini dinamakan al-kali di dalam Islam. Ada dilarangkan, ada dilarang. Dilarang, yang jual beli yang bentuk kali ini dilarang di dalam Islam. Kerana benda yang dipesan berada dalam tanggungan seorang, sehingga jika penyerahan modal tidak dilakukan dalam majlis, maka penentuan tersebut seperti pertukaran benda dalam tanggungan dengan benda dalam tanggungan lainnya. Dalam semua hadis dinyatakan bahawa Rasulullah SAW telah melarang menjual barang dalam tanggungan. Al-Kali, itu Ustaz kata nama Al-Kali. Mana hadis itu? Hadis itu berbunyi, naha Rasulullah SAW an bai' al-kali, bil-kali. Artinya Nabi SAW melarang jual beli yang berbentuk begini, tanggungan di atas tanggungan. Tidak boleh. Tidak boleh dilakukan. Itu dilarang di dalam Islam. Selain itu, akad salam mengandungi unsur gharar, ketidakjelasan, iaitu kemungkinan rosaknya akad atau adanya risiko kerana kewujudan barang sehingga tidak ditambahkan kepadanya bentuk gharar lain, iaitu penundaan penyerahan modal. Dia katakan di sini, kalaulah
modal itu tidak diserahkan, sama ada barang ataupun duit, maka akan menjadi ketidakjelasan. Wujud satu bentuk ketidakjelasan di dalam urusan jual beli itu. Sebab duit tidak diserahkan dan barang diserahkan kemudian. Jadi wujud ketidakjelasan di dalam urusan jual beli ini. Wujud ketidakjelasan di dalam jual beli ini. Ketidakjelasan di dalam jual beli ini antara satu yang dilarang di dalam Islam. Tidak boleh wujud yang semacam begini di dalam urusan jual beli kita. Syarat ini disepakati baik oleh ulama Hanafi, Syafi'i maupun Hambali. Imam Malik berkata dibolehkan menundakan penyerahan modal hingga 3 hari atau kurang dari itu, meskipun penundaan tersebut disyaratkan di dalam akad. Ini saya ingat ada seorang di jemaah kita yang bertanya hari itu, saya ingat dia tanya berkaitan dengan ini, adakah modal itu boleh dilambatkan penyerahannya? Sudah saya jawab bahawa Imam Malik memberikan masa tempoh cuma 3 hari untuk modal itu diserahkan. Kalau modal itu tidak diserahkan dalam 3 hari, maka kira akad salam itu batal. Tetapi di dalam mazhab Imam Hanafi, Maliki dengan Hambali, di dalam mazhab Imam Hanafi, Syafi'i dengan Hambali, dia tidak boleh. Artinya modal itu terus diserahkan. Cuma mazhab Maliki yang membenarkan modal itu boleh diserahkan dalam masa 3 hari ke depan. Imam Maliki sahaja yang membolehkannya. Hukum ini berlaku baik modal tersebut merupakan barang ataupun dain ataupun wang. Dia kata penundaan tersebut sama ada modal itu barang ataupun duit, boleh. Siapa kata? Maliki. Alasannya adalah kerana akad salam merupakan akad pertukaran, muawadah, sehingga tidak akan keluar dari makna akad salam hanya dengan penundaan penyerahan modal. Imam Malik kata memang akad salam ini berbentuk muawadah. Apa itu muawadah? Artinya pertukaran barang dengan barang yang lain. Dia kata tidak semestinya apabila modal itu lambat diserahkan kan akan menyebabkan akad salam itu jadi batal. Tidak semestinya, dia kata. Tidak semestinya. Artinya bukan bermakna akad salam itu terkeluar daripada makna yang sebenarnya. Sebab yang kita ketahui akad salam ini modal mesti diserahkan di dalam majlis kan sebelum pembeli dan penjual berpisah. Tetapi Imam Malik mengatakan boleh, tapi dalam jangka masa 3 hari. Jadi pembelian yang dilakukan oleh Imam Malik dalam masa 3 hari itu tidak mengeluarkan makna akad salam itu daripada makna sebenarnya. Dia katakan begitu. Boleh tak? Boleh tak apa yang Ustaz tadi bincangkan ini? Boleh? Boleh? Okey. Alasannya adalah kerana akad salam merupakan akad pertukaran sehingga tidak akan keluar dari makna akad salam yang sebenarnya. Penundaan ini hingga 3 hari serupa dengan penundaan penyerahan modal akhir di akhir majlis. Setiap sesuatu yang mendekati sesuatu yang lain maka mengambil hukum sesuatu itu. Dia kata penundaan yang diberikan oleh Imam Malik 3 hari ini sama seperti jual beli yang menundakan penyerahan duit itu di akhir majlis. Setiap sesuatu yang mendekati sesuatu yang lain maka kita boleh ikut, dia kata. Dengan demikian penundaan penyerahan modal itu tidak masuk dalam hukum jual beli ke'ali. Dia dikata kalau modal itu diserahkan, dia tidak termasuk di dalam hukum yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Ini pendapat Imam Malik. Ini pendapat Imam Malik, kata Ustaz. Adapun kita Imam Syafi'i, Hanafi dengan Hambali tidak boleh. Kita kena serahkan terus. Imam Malik dibolehkan dalam jangka masa 3 hari. Jika penundaan lebih dari 3 hari dan disyaratkan dalam akad,
maka akad salam itu menjadi rosak berdasarkan kesepakatan para ulama. Hal itu baik penundaan tersebut memakan waktu yang lama sekali sehingga mencapai waktu penyerahan barang pesanan maupun tidak lama sekali seperti jika sebelum sampai waktu penyerahan barang. Dia mengatakan di sini jika penundaan itu lebih daripada 3 hari dan disyaratkan di dalam akad. Artinya sekarang ini pembeli, ini penjual. Kita berada dalam akad salam. Dalam akad salam kita katakan modal itu mesti diserahkan secara direct kepada penjual semasa majlis berlaku di antara dorang. Akad jual beli berlaku di antara dorang. Sekarang sekiranya lah pembeli dan penjual memberikan syarat, mereka sepakat memberikan syarat bahawa yang syarat penyerahan modal itu dimasukkan di dalam syarat akad salam ini, maka adakah itu dibolehkan? Itu tidak dibolehkan. Kata ulama sepakat kata tidak boleh kalau macam begitu. Kalau dimasukkan ke dalam syarat akad salam tidak boleh. Sama ada 3 hari ataupun lebih 3 hari tidak boleh. Ini merupakan pendapat jumhur ulama. Kalau dimasukkan di dalam syarat. Tapi kalau sekadar tanpa syarat, sekadar begitu saja antara 2 orang, kan, itu okey. Ini berdasarkan kepada pendapat Imam Malik. Tapi Imam jumhur ulama kata Ustaz tidak boleh kalau dimasukkan di dalam syarat. Imam Malik pun kalau dimasukkan di dalam syarat akad salam tidak boleh. Tapi dibolehkan sekiranya tidak dimasukkan di dalam akad, tidak dimasukkan di dalam syarat akad salam itu. Itu dibolehkan. Tapi kalau dimasukkan tidak boleh. Okey. Jika penundaan lebih dari 3 hari tanpa disyaratkan dalam akad, ini tanpa disyaratkan dalam akad, maka terdapat 2 pendapat dari Imam Malik yang disebutkan dalam kitabnya Al-Mudawwana Al-Kubra, iaitu rosaknya akad dan tidak rosaknya akad. Hal ini baik penundaan tersebut sangat banyak ataupun tidak. Namun pendapat yang dipegangi, pendapat yang rajih di dalam pendapat Imam Malik adalah akad itu menjadi rosak jika lebih dari 3 hari, meskipun lebihnya hanya sedikit jika tidak disyaratkan dalam akad. Sekarang yang ini lebih daripada 3 hari itu tidak disyaratkan di dalam akad. Sekarang yang 3 hari itu kata Ustaz, modal yang mau diserahkan lebih daripada 3 hari ataupun 3 hari itu tidak disyaratkan di dalam akad. Pendapat Imam Malik macam mana? Dia kata ada 2. Yang pertama rosak, artinya tidak boleh dilakukan. Yang kedua boleh. Tapi pendapat yang paling rajih di dalam pendapat Imam Malik ialah dibolehkan. Dibolehkan. Dia dibolehkan, dia kata. Ini tidak dibolehkan. Pendapat Imam Malik mengatakan dia tidak dibolehkan. Artinya dia katakan akad salam tu rosak, otomatik rosak. Itu pendapat yang kuat daripada Imam Malik. Kata Ustaz, sekali lagi Ustaz ulang, kalaulah antara pembeli dan penjual, kan, modal itu diserahkan dalam masa 3 hari ataupun lebih 3 hari. Imam Malik tadi mengatakan boleh, tidak boleh kalau disyaratkan di dalam akad. Sekarang tidak disyaratkan di dalam akad. Kalau tidak disyaratkan dalam akad, bagaimana pendapat Imam Malik? Imam Malik berpecah kepada 2 pendapat. Yang pertama dia katakan rosak, yang kedua dia mengatakan boleh. Tapi pendapat yang kuat di kalangan mazhab Imam Malik dia katakan rosak, artinya tidak boleh diterima. Sama ada 3 hari ataupun lebih sikit, artinya 4 hari, tidak boleh. Itu tidak boleh. Ini merupakan syarat di dalam modal ataupun harga barang akad salam. Ada 6 syarat yang sudah kita bincangkan. Itulah syarat-syaratnya. Ada 6 syarat. Yang pertama, syaratnya penjelasan jenis. Jenis itu sudah kita katakan sama ada dia dirham ataupun dinar. Yang kedua, penjelasan macam.
Artinya penjelasan macam ni dia katakan di dalam tukaran jual beli akad salam itu mesti dijelaskan dia punya duit, dolar Singapura, dolar Brunei, dolar Amerika dan sebagainya. Yang ketiga, penjelasan kualitinya, barang itu tidak ada rosak. Dan yang keempat, penjelasan jumlah wang yang diserahkan ke dalam akad tadi. Yang kelima ialah barang ataupun duit yang digunakan untuk diserahkan dalam modal akad salam ini mesti diperiksa sama ada dia asli ataupun tiruan. Itu syarat dia. Dan yang keenam, modal yang merupakan barang ataupun duit itu mesti diserahkan sebeberapa segera yang boleh, kecuali pendapat Imam Malik, kata Ustaz tadi, dia membolehkan dalam masa 3 hari, tetapi itu pun dengan syarat dia tidak dimasukkan dalam syarat akad salam. Kalau dia dimasukkan di dalam akad salam, terdapat 2 perbezaan pendapat di dalam mazhab Imam Malik, tapi yang paling kuat akad salam itu tetap rosak. Ini merupakan pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama terdiri daripada Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali. Okey? Artinya di sini ketika kita ingin melakukan akad salam ini, contohnya urusan jual beli kita dengan Shopee ataupun Lazada, kalau berdasarkan kepada mazhab jumhur ulama, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi dan Imam Hanbali, duit itu mesti dibayar terus. Duit mesti dibayar terus. Berdasarkan 3 pendapat ini. Tapi Imam Malik kata boleh. Kita beli dulu, kita bagi tahu dia 2 hari ataupun 3 hari baru aku serahkan. Itu pendapat siapa? Imam Malik. Cuma Imam Malik yang membolehkan. Jadi artinya di dalam urusan jual beli kita yang menggunakan Lazada ataupun Shopee kan boleh dilewatkan sedikit pembayaran sehingga kepada 3 hari berdasarkan kepada mazhab Imam Malik. Cuma kadang-kadang kita di dalam masyarakat kita benda yang semacam ini tidak difahami oleh masyarakat kita. Kadang-kadang jadi pergaduhan lagi. Itu jadi susahnya. Ini perlunya ilmu untuk kita mengadakan urusan jual beli. Perlunya ilmu untuk kita mengadakan pembelian dan penjualan di dalam masyarakat. Sebab tanpa ilmu akan menyebabkan kita kadang-kadang terjerumus di dalam perkara-perkara yang haram. Sebab itulah Umar bin Khattab ada mengatakan, la yabi fi suqina illa man qad tafaqaha fid din. Jangan kamu mengadakan urusan jual beli sehingga kamu faham bab agama itu. Itu pendapat daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Okey, itu pendapat perbahasan para ulama mengenai syarat modal di dalam ra'sul mal. Ada apa-apa yang perlu kita bincangkan? Adakah? Ada yang perlu kita bincangkan tak? Ya, silakan. Ya, silakan. Okey. 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 Ya, bagus. Adik ini dia ada soalan tapi keluar sikit daripada soalan akad salam kita ni. Tidak apa, yang mana kita boleh bincang, kita bincang bersama. Dia kata si Ahmad ada kawan, si Karim. Nama kawan si Ahmad tu si Karim. Si Karim ini dia pinjam duit daripada si Ahmad RM50. Okey, kata si Ahmad, si Karim pinjam daripada si Ahmad RM50. Kata si Ahmad kepada si Karim, bila lah kau bayar. Artinya dia tidak menentukan satu tempoh masa yang tertentu.
Soalan yang pertama, adakah ini dibolehkan di dalam syarak? Adakah ini bentuk ini dibolehkan di dalam syarak? Yang kedua, dia pinjam RM50, dia bagi lebih. Artinya dia bagi RM60. Adakah ini juga dibolehkan di dalam syarak? Kita pergi kepada yang pertama. Harus kita ingat, di dalam urusan jual beli kita, kan, dia mesti kita tetapkan tempoh masa yang tertentu untuk dia bayar. Di dalam ayat suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza tadayantum bidainin faktubuhu ila ajalin musamma." Sekiranya kamu berhutang ataupun mengadakan memberi pinjam dan pinjaman, maka hendaklah kamu tulis kepada sampai satu masa yang tertentu. Artinya mesti ditetapkan masanya. Tidak boleh macam begitu. Tidak boleh kita lepaskan ya. Bila lah kau bayar. Tidak boleh macam begitu. Di dalam Islam kata Ustaz, tidak boleh kita memberikan pinjam kepada orang tanpa kita menetapkan tempoh masa tertentu untuk dia bayar. Tidak boleh dalam Islam. Salah itu. Ini ayat Quran yang Ustaz baca tadi itu. Artinya disuruh kita oleh Allah Subhanahu wa taala menentukan. Apa kata Nabi SAW? Ila ajalin maklum, kepada satu tempoh masa yang tertentu. Jadi yang pertama, kita mesti tetapkan tempohnya. 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, boleh, tidak ada masalah. Untuk kita bagi tempoh kepada dia. Sekarang, sesudah kita bagi tempoh kepada dia masa 5 bulan, untuk dia kembalikan duit yang RM50 itu, dia kembalikan kepada kita RM60. Adakah itu kita yang minta? Tidak, bukan kita yang minta. Kalau kita yang minta, itu jadi riba. Faham? Kalau kita yang minta, kata Ustaz, duit itu jadi riba. Dia kita panggil riba nasi'ah. Apa riba nasi'ah itu? Riba nasi'ah ialah az-ziyadatu fi muddati dain muqabil az-ziyadatu fil mal. Artinya tambahan masa menyebabkan orang itu terpaksa membayar lebih. Ini walaupun tidak ada penambahan masa, tapi dia bayar lebih. Kalau kita minta, kata Ustaz, tidak boleh jadi riba. Contohnya, dia pinjam kepada kita RM50, baik, kau bagi balik aku RM55. Tidak boleh. Tapi kalau dia pinjam daripada kita RM50, kan, dia bagi kita RM60. Tanpa kita minta, dia kata, tidak apalah, kau kira ini hadiah kepada engkau kerana engkau telah menolong aku. Boleh. Itu boleh. Tapi kalau kita minta, tidak boleh. Kalau dia bagi sebagai jalan hadiah, boleh kita terima. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi mesti ditetapkan waktu. Tidak boleh ditetapkan. Tidak boleh. Waktu tidak ditetapkan. Tidak boleh, kata Ustaz. Itu jelas di dalam ayat Al-Quran tadi. فَإِذَا تَدَيَّنْتُمْ بِدَيْنٍ فَاكْتُبُوهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. Jelas ayat Quran. Kena ada tempoh. Ya. Ya. Oh. Ya. Sekarang kita bagi dia tempoh 5 bulan untuk bayar. Sampai kepada tempoh 5 bulan, dia nak mampu bayar. Kita macam aku punya bisnes itu masih belum ini. Bolehkah bagi tempoh lagi? Berapa kamu? Kita tanya. Bagi tempoh aku 3 bulan. Boleh lah. Kalau kata-kata, boleh lah. Artinya dia minta dengan kita, ataupun kita yang menentukan sendiri 3 bulan. Boleh dia kata. Jadi sekarang, tapi bila nanti sampai 3 bulan, jangan kita minta lebih. Sebab kau minta ini lebih ni, lebih tempoh masa kau minta ini. Kan 3 bulan lagi kau minta, kau bayar aku RM80 lah. Tak boleh. Kena bayar juga RM50 lah. Kena bayar juga RM50, bukannya RM40. Kecuali kata Ustaz, dia bagi kita, okey, tidak ada masalah. Ataupun kita signal sebenarnya cuma dia, kau faham lemah.
Kau faham-faham lah. Itu signal tu. Ya, artinya kita macam kita minta lebih tu. Ya kan? Signal itu. Macam itu pun tak boleh. Artinya kita kena diam-diam. Kita kena diam. Macam kan ada kita bincangkan hari itu, kalau ada kawan kita pinjam motor daripada kita, dia pinjam motor ataupun pinjam kereta, minyak kita separuh. Bila minyak kita separuh, mak, kau faham-faham lah, minyak aku tu separuh, kan? Jadi kalau kau bagi balik tu, Aina bagilah apa? Contohnya kita signal. Artinya bila dia bagi balik, dia kena tambah lebih daripada separuh. Adakah ini dikira riba? Riba ini. Riba tidak boleh. Kecuali dia sendiri yang menambah kita punya minyak, okey, kita terlepas. Tapi kalau kita yang signal-signal macam begitu, tidak boleh. Artinya, fahamlah juga kita begitu kan? Kalau kawan yang cakap macam begitu, iya kan? Betul gitu? Artinya macam kita minta lebih, betul gitu? Kalau kita cakap, faham-faham lah apa-apa, iya kan? Bukan signal gitu, signal kan? Kita minta lebih daripada kawan tu, anda itu tidak boleh. Sebab maksud tu difahami ya, di dalam masyarakat kita seolah-olah dia itu minta lebih. Itu tidak boleh. Riba kata saya. Riba. Jadi kalau kita minta, dia minta tambah tempoh kepada kita tambah ataupun kita berdasarkan kepada syarat yang dia mau sendiri 3 bulan, dia mesti kena bayar itu. Dia mesti kena bayar. Wajib untuk dia bayar. Sampai kepada 3 bulan dia tak bayar, dia kena cari usaha apapun. Dia bagi barang kepada kita apa semua. Yang penting menyamai jumlah yang kita pinjamkan sama dia RM50. Kita setuju, okey dengan barang tu, selesai antara kita dengan dia. Oh iya, bagus. Bitaqsid, ini di dalam bahasa Arab kita panggil bitaqsid, artinya bayar unsur-unsur. Macam aku berat tau mau bayar kau punya RM50 ini. Bagi aku tempoh 3 bulan lagi lah, tapi aku bayar unsur-unsur. Boleh ke? Contohnya aku bayar RM20, kemudian aku bayar RM10, kemudian aku bayar RM30, 3 bulan cukup. Boleh ke? Kalau kau akun, okey, tidak ada masalah. Boleh. Tapi kalau kau tak akun, tak boleh. Jadi terpulang kepada orang yang meminjamkan itu. Kalau kau okey, tidak ada masalah. Ya, dibenarkan di dalam Islam. Abi taqsid namanya. Tapi jangan minta lebih. 50 itu je yang kau minta duit kau. Kecuali dia bayar lebih. Ya bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Macam mana dia sekali lagi? Utang, okey. Ya. Utang barang di kedai ke bang ataupun macam mana? Oh, berhutang di kedai. Okey. Okey. Ya. Ya. Oh. Abang ni kata si Ahmad ini dia ada kedai. Si Karim ini datang pergi kedai si Ahmad, dia mau beli barang, tapi dia bukan beli secara tunai, dia mau berhutang. Dia mau berhutang. Adakah ini juga dikira sebagai akad salam? Adakah ini juga dikira sebagai akad salam? Dia katakan. Akad salam yang kita bincangkan di sini, pokok asasnya antara pembeli dengan penjual, dia si pembeli mesti serahkan modal terlebih dahulu kepada si penjual. Kalau dia tidak serahkan modal, artinya itu bukan akad salam. Walaupun barang tadi tidak ada. Contohnya si Karim pergi kedai si Ahmad. Mat, aku mau kopi tinom. Aku mau kopi tinom, 5 pack lah.
Okey, si Karim pergi kata si Ahmad. Kata si Ahmad, nanti tunggu dalam masa 1 minggu baru ada. Tak apalah kata si Karim, aku bagi ni duit dulu. Aku bagi ni duit untuk kau dapatkan barang tu. Tapi barang tu kau boleh dapatkan? Boleh, tak ada masalah. InsyaAllah saya dalam masa 1 minggu, kurang daripada 1 minggu, ada barang tu. Kalau si Karim berikan duit kepada si Ahmad untuk si Ahmad datangkan kopi tinium tu, itu akad salam. Kau faham kan? Itu akad salam, kata Ustaz. Sebab dia berikan modal dulu. Dia berikan modal dulu. Kecuali dia tak berikan modal, itu terpulang kepada penjual tu lah. Sama dia mau datangkan ataupun tidak. Tapi kalau dia datang, kalau dia sudah bagi modal, pekedai si Ahmad wajib datangkan barang itu. Ini namakan akad salam, kata Ustaz. Begitu. Boleh? Ya. Ya. Artinya kita bagi duit kita tu untuk pelaburan. Untuk pelaburan macam begitu. Sekarang Ustaz cakap dulu ya. Sekarang si Ahmad dengan si Karim. Ahmad bagi duitnya kepada si Karim 100 ringgit sebagai modal untuk dia menjalankan sesuatu perniagaan. Contohnya, begitu dia. Sekarang bila si Ahmad bagi kepada si Karim 100 ringgit, kan? Kita tak boleh minta dengan si Karim. Si Karim kata, insya-Allah duit kau yang 100 ringgit ini dengan modal yang aku jalankan nanti ada keuntungan, aku akan berikan kau 10% ataupun 20%. Okey. Tapi bukan kita yang menetapkan. Kalau kita yang menetapkan tak boleh. Yang penting si Karim yang menetapkan 20% ataupun 30%, dia yang menetapkan, bukan kita yang menetapkan. Ya. Ya. Tidak boleh macam itu. Boleh ni? Artinya tidak boleh kita yang menetapkan, kata Ustaz, yang si Karim yang menetapkan. Sebab dia pun bukan tahu berapa boleh dia untung. Ya kan? Kita ingatkan perniagaan Khadijah dengan ini Nabi SAW. Ketika Nabi SAW membawa barang-barang dengan Siti Khadijah ke Syam, Nabi SAW dan Khadijah sudah menetapkan syarat bahawa sekiranya Nabi SAW dapat untung yang semacam begini, Khadijah akan berikan dia upah. Itu dibolehkan di Nabi SAW begitu. Sebab keuntungan yang Nabi SAW itu dapat lebih daripada kebiasaan yang orang-orang laki-laki yang memperdagangkan barang Siti Khadijah, menyebabkan Siti Khadijah memberikan keuntungannya lebih kepada Nabi SAW. Begitu dibenarkan dalam Islam. Begini bentuk gambarannya lebih kurang macam ini. Jangan kita yang menetapkan, cuma yang menetapkan itu orang yang melaburkan kita punya barang mahal. Yang ini kita namakan sebagai mufawadah di dalam Islam. Yang ini dibolehkan, tidak ada masalah. Jadi saya rasa mungkin setakat itu sebab sudah berbunyi kita perjalanan ini. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk datang daripada diri Ustaz sebagai manusia biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.